Jadilah Bos, saya ada perkara nak bincang. Jom masuk office, saya nak terus terang. Saya nak minta bos naikkan gaji, sebab kebolehan saya sudah pun diuji. Saya rajin kerja, tidak malas-malas. Tanggungjawab berat, semua saya galas. Waktu datang kerja, saya paling awal. Pagi buka pintu walau tiada pengawal. Bila balik pula, saya paling lewat. Bukan saya sengaja balik kerja lambat. Tidak claim OT walaupun boleh buat. Kalau saya claim, gaji tidak berkat. Bos bagi kerja, semua saya siapkan. Apa yang bos minta, laju saya berikan. Kadang susah gila, tetap saya teruskan. Walau gempa bumi, kerja tetap jalan. Masa buat kerja, saya sangat serius. Tidak main handphone, takut hilang fokus. Setiap tugasan saya buat hati-hati. Lepas sudah siap, semua saya teliti. Saya tidak join kalau kawan mengumpat. Saya jauh diri, tak nak duduk dekat. Bukan tak nak kawan walau kami rapat. Daripada mengata baik, saya pergi solat. Saya berikan hasil kerja yang terbaik. Sungguh pun begitu, saya tidak mendabik. Rakan kerja semua mesra dengan saya. Walaupun ada seko dua yang tidak suka. Kelar aku, kisah pula aku. Saya tak peduli janji kerja beres. Sudah siap kerja, saya sudah boleh rest. Besok bos tanya, saya boleh jawab. Hasil kerja saya semua sudah lengkap. Saya tak peduli janji kerja beres. Sudah siap kerja, saya sudah boleh rest. Besok bos tanya, saya boleh jawab. Hasil kerja saya semua sudah lengkap. Bos buat meeting, saya confirm hadir. Walau tiada makanan, saya tidak sindir. Saya juga tidak jilat dan kipas. Bos boleh nilai kerja saya ikhlas. Bos, apa lagi yang kurang? Saya juga calon pekerja cemerlang. Bos pernah cakap dan juga janji, siapa kerja bagus dia naik gaji. Jadi hari ini saya nak tuntut. Walau saya tahu bos sedikit kedekut, tapi tidak apa, saya tak akan melutut. Kalau bos holiday, saya hendak ikut. Saya berterima kasih kalau naik gaji. Saya takkan kecoh, itu saya janji. Kalau betul naik, bagilah lebih sikit. Saya nak pergi overseas, boleh beli tiket. Saya tak peduli janji kerja beres. Sudah siap kerja, saya sudah boleh rest. Besok bos tanya, saya boleh jawab. Hasil kerja saya semua sudah lengkap. Saya tak peduli janji kerja beres. Sudah siap kerja, saya sudah boleh rest. Besok bos tanya, saya boleh jawab. Hasil kerja saya semua sudah lengkap.